Pernah tak anda rasa betul-betul hidup masa tengah buat sesuatu? Macam seolah-olah masa tu berhenti dan anda tahu inilah tempat yang sepatutnya untuk anda. Hari ini, kita akan kupas satu konsep yang sangat menarik dari Sir Ken Robinson, iaitu elemen. Satu idea tentang macam mana nak cari titik pertemuan ajaib antara bakat dengan minat kita yang serius boleh ubah segalanya. Sejauh mana anda bijak? Soalan ni macam menghantui kita kan. Dari kita kecil lagi, kita selalu dinilai pakai nombor. Markah exam, grade, skor IQ. Seolah-olah kita semua ni diletak atas satu pembaris yang sama je untuk ukur nilai intelek kita. Tapi, apa kata kalau soalan tu sendiri yang sebenarnya salah? Menurut Sir Ken Robinson, tanya sejauh mana anda bijak ni, ibarat kita cuba ukur alam semesta guna pembaris sekolah. Tak masuk akal kan? Ia cuba letakkan sesuatu yang begitu luas dan pelbagai ke dalam satu skala yang sangat sempit dan terhad. Okey, cuba kita tukar soalan tu sikit. Bukan lagi sejauh mana, tapi bagaimanakah anda bijak? Tiba-tiba semuanya berubah. Ia bukan lagi pasal siapa paling tinggi markah, tapi ia jadi satu penerokaan. Ia mengiktiraf yang kepintaran manusia ni ada macam-macam jenis. Mungkin kepintaran anda bukan pada nombor, tapi pada nota muzik. Atau bukan pada perkataan, tapi pada gerak tari. Atau mungkin pada kebolehan anda untuk faham hati dan perasaan orang lain. Nampak tak? Perubahan kecil pada soalan ni dah buka satu pintu yang sangat besar kepada potensi sebenar kita. Jadi, kalau kepintaran kita ni ada macam-macam bentuk, dekat mana kita boleh temukannya? Inilah yang membawa kita kepada idea utama Robinson. Jom kita fahamkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan elemen ni. Elemen ni, bayangkan ia sebagai satu titik pertemuan ajaib. Satu tempat di mana perkara yang anda memang mahir buat, bakat semula jadi anda, bertemu dengan perkara yang anda betul-betul suka buat, iaitu minat mendalam anda. Ia bukan sekadar hobi atau kerja tau. Ia adalah satu zon di mana anda rasa paling bertenaga, paling jujur dengan diri sendiri dan paling menjadi diri anda yang sebenar. Tapi, macam mana kita nak aktifkan elemen kita ni? Semuanya bermula dengan faham beza antara dua benda ni. Imajinasi, ia adalah dunia dalaman. Semuanya berlaku dalam kepala kita je. Tapi kreativiti pula, ia adalah jambatan dari dunia dalaman tu ke dunia luar. Kreativiti ialah bila anda ambil imajinasi tu dan anda buat sesuatu yang nyata. Mungkin jadi lukisan, mungkin jadi lagu atau satu penyelesaian masalah. Senang cerita, ia adalah imajinasi dalam tindakan. Dan bila kreativiti anda bertemu dengan bakat anda, sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Anda akan mula alami satu keadaan yang dipanggil aliran atau dalam bahasa Inggeris, flow. Jom kita tengok apa rasanya bila kita berada dalam zon. Cuba anda fikir balik. Pernah tak anda buat sesuatu sampai leka, sampai tenggelam dalam aktiviti tu? Sampaikan beberapa jam, rasa macam beberapa minit je. Itulah dia flow. Itulah keadaan bila anda berada dalam zon di mana semua benda rasa kena, rasa betul. Dekat sinilah anda jadi diri anda yang paling hebat dan hasilkan kerja terbaik tanpa rasa macam terpaksa pun. Macam mana nak tahu kalau anda dah berada dalam elemen anda? Cuba perhatikan tanda-tanda ni. Aktiviti tu akan bagi anda tenaga, bukannya hisap tenaga anda sampai habis. Anda akan rasa bebas, rasa jujur dengan diri sendiri. Masa pun macam berubah. Ini bukan sekadar rasa seronok ya. Ini petunjuk penting yang anda sedang gunakan sumber tenaga dalaman anda yang paling power. Kita selalu fikir tenaga mental kita ni macam bateri telefon kan? Kalau dah guna, nanti habislah. Tapi petikan dari Robinson ni mencabar idea tu. Dia kata tenaga kita ni sebenarnya boleh dicipta semula. Kuncinya, minat dan komitmen. Bila anda buat sesuatu yang anda betul-betul sayang, anda bukan tengah habiskan tenaga. Anda sebenarnya tengah jana tenaga baru. Okey, kalau jumpa elemen ni hebat sangat, kenapa tak semua orang dapat jumpa? Sebabnya, macam mana-mana pengembaraan yang hebat pun, mesti ada halangannya yang tersendiri kan? Robinson dah kenal pasti 3 musuh utama dalam perjalanan ni. Yang pertama, halangan peribadi. Suara kecil dalam kepala kita yang selalu bisik, kau tak cukup baguslah. Kedua, halangan sosial. Tekanan dari keluarga, kawan-kawan yang mungkin tak faham pilihan kita. Dan yang ketiga, halangan budaya. Peraturan tak bertulis dalam masyarakat kita tentang apa yang dikira sebagai berjaya atau berbaloi. Pernah tak anda bersetuju dengan sesuatu yang anda tahu salah semata-mata sebab tak nak nampak berbeza? Kuasa tekanan sosial ni jangan main-main. Ia sangat kuat. Macam yang petikan ditunjukkan, merujuk kepada eksperimen Ash yang terkenal, ramai orang sanggup nafikan apa yang mata dia sendiri nampak hanya sebab nak diterima oleh kumpulan.
Jadi, lepas kita dah faham apa itu elemen dan apa cabaran-cabarannya, sekarang tibalah masanya untuk soalan yang paling penting. Macam mana nak mula? Inilah giliran anda. Anggap ni sebagai peta perjalanan anda. Mula-mula sekali, anjakkan cara anda berfikir. Tanya diri sendiri, bagaimana aku ni bijak? Lepas tu, jadilah seorang penjelajah dalam diri anda. Kenal pasti apa yang anda suka dan apa yang anda memang mahir. Seterusnya, cari tribe atau komuniti anda, orang yang sekepala dengan anda. Dan akhir sekali, yang paling penting, beranikan diri untuk lawan semua halangan tu dan pilih jalan anda sendiri. Akhir sekali, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk anda renungkan. Ini bukan pasal cari pekerjaan, tapi pasal cari panggilan hidup. Apakah tugas anda di planet ini dengan huruf T besar? Apakah sumbangan unik yang hanya anda dan hanya anda seorang saja yang boleh berikan kepada dunia? Jawapannya ada dalam elemen anda.